Hai Ranas, Nas nak share satu pengalaman Nas dengan pengalaman trail running. Okay, so untuk trail running sebenarnya, Nas dulu kan memang tak suka dengan hutan. Sebenarnya, Nas mula teracun sebab akan ada seorang ni, kawan Nas yang dia DM secara random. Mula-mula dengan stranger, sebab masa tu Nas tengah join ada satu kelab untuk bersukan lah. So satu kelab ni memang difokus kepada sukan. Jadinya semasa Nas aktif dalam sukan kelab tersebut, ada seseorang ni PM tepi lah dekat Instagram. Dekat situ dia tanya Nas, Nas memang suka hiking ke? Ataupun memang suka berlari ke? Ataupun memang suka anything yang sukan lah. So Nas ceritalah secara pendek je Nas macam mana orangnya. So Nas ni memang orang yang memang suka bersukan lah daripada zaman sekolah, walaupun tak tinggi pencapaian tetapi ada. Okay, so dekat situ Nas mulalah share apa yang Nas suka, apa yang Nas tak suka, dan juga apa yang Nas dah buat. Jadinya lepas tu, pada dalam 2 hari lepas tu dah chat kan, dah panjang-panjang dekat DM Instagram. So dia ajaklah lepak. Time tu dekat McDonald. Time tu tak ada boycott lagi, time tu tak kuat mana boycott. So pergilah lepak dekat McDonald. And then ketika tu lah mulalah perbincangan yang memang begitu hangat. Okay, so memang bincang. Oh, dia share lah dia punya pengalaman juga. Rupanya seorang kawan Nas ni memang dia kaki hiking daripada zaman sekolah, memang dah pencapaian tinggi. Dah banyak bukit-bukit, gunung-gunung yang tinggi yang dia naik sebenarnya. Dan juga ketika itulah baru Nas amazed dengan orang tu. Rupanya kenalan Nas ni, dia ni memang dah lama berlari. Memang dah lama hiking. Memang dah lama, memang dia dah pro dah. Maknanya kan, dalam Malaysia punya gunung-gunung yang tinggi tu, dah hampir semua dia daki. Tambahan juga dekat Asia punya gunung, dia dah naik. So dekat situ Nas fikir, aku ni berkawan dengan orang yang bukan kosong lah kan. Sebab kata sekarang kan, tak kosong. Dia adalah somebody, semua equipment hiking dah ada. So nak dijadikan cerita, dia tanyalah Nas, free tak hari weekend? Time tu weekend dekat Penang, Sabtu dan Ahad kan. So dia ajaklah pergi bukit dekat Kedah lah pula. So dia ajaklah bukit. Pertama yang Nas naik dengan dia adalah Bukit Kok Diang. Bukit Mok Dayang, subhanallah, apa lupa dah. Yang bukit yang Kok Diang lah kan, yang famous tu korang. Kalau korang Nas lupa, kalau korang ingat, korang boleh komen kat komen. So kat situlah pertama kalinya Nas naik bukit dengan perasaan yang mendalam. Kalau tak sebelum ni, Nas pernah naik bukit, cumanya dengan keadaan terpaksa. Masa tu Nas rasa macam satu kebebasan bila naik bukit yang tinggi, kita menikmati pandangan. Dan juga time tu memang best sebab dia suka ambil gambar, dia suka simpan kenangan, dan juga dia ada Insta360. So time tu memang famous lah kan. Time tu 2024 memang famous dengan action camera. So action camera tu lah menjadi bukti pengalaman Nas dekat sana. So dekat sana lah permulaan untuk segala-gala trail yang Nas lalui sepanjang perjalanan 2023, 2024 dan juga 2025. So sepanjang 3 tahun Nas dah bersama dengan trail running. Jadinya trail running ni memang banyak bagi pengalaman dekat Nas, especially dalam hutan. Walaupun Nas tengah belajar dekat Penang at that time, tetapi pengalaman untuk terdedah dengan hutan tu banyak. Walaupun hutan yang kecil, walaupun hutan yang biasa-biasa, tapi bagi Nas satu pengalaman yang baharu untuk kenal macam mana ekosistem dalam hutan Malaysia. So bagi Nas kat situ kan, fikir balik, sangat rindulah. Time tu tengah study dan juga time tu agak banyak waktu free. Memang Nas gunakan sebaik-baiknya waktu weekend Nas, daripada aku pergi melepak, ngopi, ataupun pergi berjoli-joli ataupun foya-foya. Better lah aku pergi dekat hutan. Itu pandangan Nas lah kan. So bila dah lama-lama dah rasa macam satu pengalaman yang manis lah, pengalaman yang mahal, sebab tak semudah itu kan. Kalau sekarang dah mula nak bekerja, dah mula sibuk untuk nak mencari duit kan.
dah dewasa kan. So sekarang dah rindu dah zaman-zaman untuk mencari pengalaman yang mahal sebenar-benarnya. Jadi kat sini kalau korang nak cuba pengalaman baru, bagi Nas korang cubalah, explore lah sebanyak-banyaknya pengalaman, especially kalau sukan yang baru yang korang baru nak try. Kalau korang ada masa, kalau korang ada ruang, korang cuba spend dulu. Walaupun tak lama, at least contohlah kan, weekend korang sehari korang spend dalam 2-3 jam je. Okay, so korang spend dulu dalam 2-3 jam yang pertama, nanti korang akan addicted. Dan juga nanti korang dah mula tahu dah, okay, peraturan dia, gameplay dia macam mana. Itulah membuatkan korang nanti dah makin berusia, dah tak ada masa, dah tak ada tenaga, dah tak ada, tak ada kawan-kawan dah untuk nak bawa pergi meneroka. Okay, so bagi Nas, cubalah explore seluas-luasnya dunia ni selagi korang masih muda. Okay, thank you.